Hai, Assalamualaikum guys. Okay, so hari ini Aini nak buat resepi yang sangat simple dan mudah, iaitu puding. Puding berisa timikai susu. Ya, ini ambil cap nona. Kalau korang nak guna apa-apa jenis jenama pun tak kisah. Okay, so resepi ni sangat mudah dan simple. Okey, korang boleh buat untuk apa orang kata open house hari raya, hari jadi, jual-jualan. Okey, benda ni sangat-sangat mudah sangat kan. Okey, buatnya tak sampai berapa minit aja. Okey, so cara-cara dia adalah okey, mula-mula kita campurkan serbuk puding yang ada kat dalam ni, okey. Dengan 2 cawan iaitu 400 ml. Maknanya kalau dalam satu cawan ni 200 ml, maknanya jadi 2 cawan ni dah 400 ml lah. Kemudian kita kacaukan dia. Okey, sekarang ni Aini dah panaskan Okey, sekarang ni Aini dah panaskan periuk. Okey, dah panaskan periuk. Boleh kita tuangkan dulu 200 ml air untuk satu cawan ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu. Nanti kita tambah lagi 200 ml air. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila kita dah nampak air tu dah mendidih, kita masukkan serbuk puding ni Kita masukkan satu paket ni teruslah. Okey, satu paket serbuk puding. Okey, dalam dia macam gini rupa dia. Okey, so kita boleh masukkan serbuk puding ni ke semuanya, okey. Okey, kemudian kita kacaukan dia. Jangan bagi dia bergentil-gentil. So kita kena sentiasa kacau lah supaya dia tak bergentil. Ni masih lagi nampak ada biji-biji kan. So kita kacaukan dia sampai dia tak ada gentil-gentil ni lagi. Sedap bau dia guys. Bau temikai susu. Kalau korang nak guna perisa lain pun boleh. Dia ada macam-macam. Ada anggur, ada vanila, rose, jagung. So kat sini kita kacaukan dia sehingga dah tak ada bubuh lagi. Kalau boleh api tu kita kecilkan jangan api terlalu besar sangat. Kita kacaukan dia sampai dia dah tak bubuh. Kalau suri rumah kan, kalau macam nak buat orang kata side income ke, buat tambah-tambah duit, bolehlah buat jualan dekat sekolah ke, kat tepi-tepi kilang ke, ataupun hantar kat kedai ke, ataupun buka dekat tepi-tepi jalan ke kan. Ataupun kalau macam nak buat open house pun kita boleh buat puding ni, sebab benda ni terlalu mudah dan terlalu ringkas kan nak buat. Macam nak buat hari jadi anak-anak ke kan. So kita bolehlah buat puding ni. So kita nampak puding kita ni dah macam dikat, tapi masih lagi ada orang kata masih ada lagi yang ketul-ketulan kecil. So kita gaulkan lagi sampai dihilang ketulan-ketulan kecil tu. Pastikan api jangan terlalu besar, okey. Biar dia api terlalu kecil je supaya nanti dia tak bergentil. Ni dah mula pekat. Kacaukan dia, okey.
Okey, so nampaknya kita punya puding ni dah okey. Okey, tekstur dia pun nampak macam dah okey. Okey, kita boleh matikan api. Okey, kita matikan api dahulu. Kemudian kita boleh masukkan ke dalam bekas. Okey guys, inilah puding kita yang dah siap kita didihkan tadi. Okey, sekarang ni Aini nak masukkan ke dalam bekas. Okay, ini tak ada bekas yang kecil bulat-bulat tu. Ini guna bekas apa nama petak ni. Gunalah apa yang korang ada kat rumah. Tengok kan kita guna yang bekas bulat-bulat kecil tu. Tapi tak apalah, kat rumah ini pun dah ada 4 orang je. So ini buat 4 bekas ni sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh sikit-sikit dulu. Kita bubuh setiap satu mangkuk ni, kita bubuh satu senduk dahulu. Lepas kita dah siap apa nama masukkan dalam mangkuk ni, kita boleh masukkan ke dalam peti sejuk. Satu siap sedia untuk dihidang. Ni kena buat kerja cepat takut dia mudah pekat. Dia tak boleh buat kerja lambat-lambat sangat. Okay guys, so sekarang ni puding ni kita masukkan ke dalam peti sejuk dulu. Okay, kita masukkan dalam peti sejuk satu persatu. Okay, biarkan dia jadi apa orang kata, biar dia keras. Okay, dalam atas ni lah supaya dia cepat, orang kata apa, cepat sejuk. Okay, okay, ni dia. Simple je guys, itu saja.